Dan juga mungkin kena tengok juga kepada kesan PSM ni. Bawah ni keluar sekejap dapat 1,000 undi. Hampir 2 kali ganda berbanding 2022. Dia dulu dapat 586, sekarang ni dia dapat 1,000 lebih. So mungkin 1+1 = 2, sebahagian daripada itu pergi kepada PSM. Masa gone to PSM sebab PN kekal pada 6,000. Dan sebahagian besar daripada 1+1 = 2 yang tak datang tu memang tak keluar undi lah. Sama ada itu protes ataupun itu mereka rasa tak penting sebab ini pilihan raya kecil, tak nak balik untuk mengundi sebab baru saja balik kampung baru ni untuk Hari Raya Aidilfitri. We don't know. Tetapi kemenangan yang bagus untuk BN, tapi subtext dia agak banyak lah. Ya, sama. Cuma barangkali kita nak tengok glass half full ataupun glass half empty depending on what perspective you're taking. Dalam kes Perikatan Nasional, saya baca kenyataan siapa yang menekankan mungkin hujah yang serupa, iaitu di mana pergi sebahagian daripada undi PH plus BN 1+1 ni tidak sampai 2, dan mereka berbangga bahawa Perikatan Nasional maintain dengan undi core dia lah.